Okey. Kita dah sampai kat bazar. Oh Jamal, jom kita beli apa ada kat bazar. Dengan bubur. Jom. Okey, jom. Okay, aku beli takjil dulu Aku pergi kat bazar dulu untuk beli. Korang pergilah nak beli apa. Aku nak beli itu dulu. Ayam. Pak, nak beli ayam satu? Nah. Okey. RM4. RM19. Terima kasih. Tak cukup lagi, Pak. RM24 lah. RM22. Okey, baik bos. Roti, beli roti lah. Pak beli roti. Harganya RM47. Dah. Korang pergilah beli. Kita nak beli. Okey. Oh, sedap. Bukan ke puasa tu? Sebab aku belum makan lagi. 4 mahal. Sebab RM45. Okey. Lepas tu, apa ya dalam ni? Pak nak beli ni? Okey, ni pun sama mahal. Terima kasih. Lepas tu biskut belum biskut. Lupa lalu. Pak beli biskut satu. Biskut Pak, betul ke biskut? Ya nak, betul ni biskut. Okey. Ui mahal. Nombor satu biskut berapa ringgit? RM64 nak. Ya udah deh. Mahal. Batu dulu. Pak, aku dah beli ni. Dah beli ke belum? Dah. Kenapa kau duduk sini? Sebab saja. Saja kau duduk sini. Pak, aku nak beli. Kalau 7 makanan berapa ringgit? 23 saja nak. Okey. 23 ya. Salah lebih. Dah 23. Lepas tu dah tak ada kedai kan? Ni dah beli. Sekarang yang rumah terakhir kat situ. Aku datang tempat beli air minuman. Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, aku nak mau beli yang macam air tu. Ada kat belakang, bayar dulu. Tak boleh beli lah. Tak boleh ambil dulu ke? Boleh. Aku beli semua air. Harganya berapa, Pak? Harganya 20 saja. Okey, 20. Tak apa kan lah, saya bagi lebih. Terima kasih nak. Sama-sama. Okey, aku pergi dulu sebab nak maghrib dah ni. Okey, aku balik dengan kawan-kawan dulu Terima kasih, Pak. Sama-sama. Okey, jom, let's go. Kita balik dulu. Hey Jamal, tak selesai lagi kau beli? Belum. Aku pergi dulu lah. Bye.